1. Aktiviti perdagangan kelapa sawit dalam negara telah bertapak lebih 100 tahun. Dalam tempoh berkenaan, ramai pekebun kecil wujud dan merancangkan sektor ekonomi ini. Dari sumber rezeki ini juga lahir generasi yang hebat, berjaya, bahkan turut menjadi inspirasi. Hai Puan Melanie. Ya, selamat datang. Terima kasih Puan Eliza yang telah sudi datang ke kebun kecil saya ini. Ingin saya memperkenalkan dulu bapa saya, Encik Belitung Anak Ranggi. Nama saya Bellamy Patricia Anak Belitung, berumur 45 tahun pada tahun ini dan saya merupakan anak yang kedua daripada 5 orang adik-beradik. Sebagai seorang anak pekebun kecil, Bellamy Patricia Anak Belitung cukup berbangga dengan kerjaya pilihan ayahnya, Belitung Anak Ranggi, setelah bersara dari Angkatan Tentera Malaysia kira-kira 30 tahun yang lalu. Semenjak bersara, ayahnya memilih untuk mengusahakan kebun sawit secara kecil-kecilan. Dan hari ini, hasil ketekunan dan semangat yang kuat, ayahnya telah berjaya membuka dan mengusahakan ladang sawit seluas 39.13 hektar. Saya sangat berbangga dengan beliau. Bahkan beliau telah menjadi salah seorang daripada my inspiration sebab dia as a peneroka kecil, dia adalah seorang risk taker. Dia kuat bekerja, dia very fokus dan sekarang dia sangat berjaya. Patricia, 46 tahun, tidak kekok untuk membuat kerja-kerja ladang. Bahkan hingga kini, dia sering pulang ke kampung halamannya bagi membantu ayahnya menguruskan ladang. Selaku generasi kedua generasi pekebun kecil, beliau dan 4 orang adik-beradiknya yang lain dibesarkan ayahnya dengan hasil titik peluh mengusahakan ladang kelapa sawit. Dengan hasil kelapa sawit ini juga, 3 daripada mereka berjaya melanjutkan pelajaran ke Menara Gading, manakala Patricia sendiri juga merupakan seorang pegawai di syarikat berkaitan kerajaan di Kuching, Sarawak. Bila kita berada dalam agensi-agensi ini, kita menjadi antara penggerak dari segi pembentukan dasar. Pembentukan dasar dalam kita nak melaksanakan benda ini. Jadi, banyak benda perkara dalam tu adalah benda yang baru. Jadi kalau kita bersama dengan pembentuk dasar dan kita boleh bawa maklumat bawah yang mengada dan kita bawa kepada peringkat atasan dan kita boleh selesaikan masalah itu. Kita kena tunjukkan benefit kepada MSO ni. Jadi kalau MSO ni kalau nampak dia benefit dia tu yang kita boleh mendapat pendapatan kepada pekebun kecil, seperti saya kata tadi, dia boleh meningkatkan pendapatan, keduanya kerajaan bagi bantuan. So dua-dua perkara ni akan lebih memotivasikan pekebun kecil untuk masuk kepada MSO. Yang pentingnya bila pendapatan meningkat, kebahagiaan meningkat, motivasi untuk orang bekerja dalam MSO akan meningkat. Ladang dari kampung Grogo Baut, Sarawak ini, Belitung Anak Ranggi menyedari kepentingan ilmu dan pendidikan untuk masa hadapan. Justru itu, beliau sendiri telah membuat yayasan untuk keluarganya. Perancangan beliau berada di landasan tepat apabila hari ini beliau berjaya menghantar seorang cucunya melanjutkan pelajaran di sebuah universiti terkemuka di luar negara iaitu University of Newcastle, England. Bila saya tengok bapa saya, dia boleh maju. Jadi di Malaysia satu saja, kalau you rajin, you memang boleh maju. Begitu juga yang diterapkan oleh Belitung 73 tahun terhadap anak-anaknya yang lain. Betapa pentingnya pengetahuan tentang penanaman dan industri sawit. Beliau sendiri bekerjasama erat dengan pihak MPOB sejak dari awal pelimbatannya dalam bidang ini. Segala ilmu dan pengetahuan yang diperoleh akan diajar kepada anak-anaknya pula. Justru itu, generasi Belitung Anak Ranggi menjadi inspirasi dan contoh kepada anak-anak muda masyarakat kampung mereka. Menjalankan aktiviti perladangan sawit dengan kaedah yang betul berdasarkan pengetahuan dan ilmu, pekebun-pekebun kecil tidak hanya menjana ekonomi semata-mata, malah mereka mampu mendidik generasi muda tentang penghasilan sawit yang mampan dan berkualiti.